Okay guys, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dalam channel aku Ajak je Dahlia. Alright, dekat sini inner motor LC yang aku buka daripada motor LC lagi tu. So kita nak cat balik. Okay. So macam ni dia dah kusam kan. Ni aku dah siap basuh Okay, dah siap basuh. So sekarang kita sapu lap dengan wet remover. Okay. So just bersihkan lap pakai wet remover untuk kita hilangkan kesan-kesan minyak. Okay. Kita tak nak ada minyak lekat dekat part yang kita nak cat So kita lap semua, lepas tu baru kita naik part seterusnya. Okay. So settle. Lepas tu kita masuk part seterusnya. Kita akan masuk plastik primer. Okay. Aku pakai Vicro plastik primer. So kita akan spray dulu bahagian ni dengan plastik primer. Fungsi dia untuk cat melekat dekat bahagian plastik. Untuk plastik primer kita tak ada sukatan apa just tuang tuang dan terus guna. Aku pakai primer brand ni Coating. Okay, ni warna putih primer geri aku ada tak, tapi aku nak pakai yang warna putih ni. So kita pakai primer ni. Nisbah dia 41. So aku pakai penimbang macam biasa. Kita sukat 4 nisbah 1 untuk primer dengan hardener dia. Okay. Okay guys, masuk primer setting lebih kurang 25 psi ke 30. Okay, jangan kuat sangat. So sembur nipis cat kita buat sikit jangan keluar banyak. So kita buat nipis-nipis dulu. Okay, kita tak nak dia basah, bagi dia kering-kering lah. Alright guys, macam ni rupa kita dah siap primer. Okay, pastikan dia rata semua. Macam celah ni sikit ni tak apa, dia duduk dalam kan. Okay. So part seterusnya kita akan gosok pakai kertas basih, nak bagi dia kesat Okay. Kalau ikut primer ni dia tak adalah licin mana, sebab aku tembak kering. So bila kita tembak kering, primer ni dia tak licin dia still kesat. Tapi kita gosok sikit untuk bagi dia betul-betul kesat, sebab part ni plastik. So kita bagi cat betul-betul pegang dekat primer ni. So aku akan gosok guna kertas basih grade 500. Okay, kita gosok light sebab just nak bagi permukaan dia kesat. Okay, tak perlu nak tekan sangat. Okay, kertas basih pun kertas basih yang dah guna So kita gosok bagi sikit-sikit macam tu tak perlu nak beria sangat. Kita gosok. Okay. Sebab ni part ni dia bukan cover set dia inner So kita akan buat yang tak adalah ala kadar, tapi okey macam ni. Tak perlu nak teruk sangat kita gosok. Okay, so gosok semua. Kemudian kita akan naik color warna hitam. Okay guys, siap gosok. Kita pakai wet remover, lap kita lap bagi dia bersih, tak nak ada sisa habuk. Lepas tu kita tembak angin sekejap lagi sebelum naik warna hitam. Kita prepare cat hitam aku pakai hitam solid. Okay, hitam solid So ni nak habiskan dia tinggal sikit Okay, siap warna hitam. Aku tak suka apa ni, aku agak-agak So korang boleh tengok dia punya tahap cair dia.
ikut mata lah, ikut mata ni. Kalau korang dah biasa cat, korang boleh tahu lah benda ni. Okay, sebab dah tinggal sikit aku pun tak timbang, aku buat bancuh agak-agak. Okay, cukup lah ni. Jom kita start masuk cat hitam dekat part inner. Okay guys, sebelum tu aku nak tunjuk sini bahagian ekor aku ada simen sikit. Okay, sebab dia tak rata, dia banyak kesan calar kan. So bila dah simen, dia tutup lah bahagian yang tak rata tu. Right, so kita akan naik warna hitam. Right, so video simen ni aku tak tunjuk, video gosok aku tak tunjuk. Aku cuma beritahu macam ni lah. Okay, kita nak dia cantik, kita pastikan permukaan dia betul-betul rata lah. Tak nak ada parut-parut. Okay guys, kita start masuk warna hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan dia rata Gun paling cun nak spray motor punya part. Okay, part cover set kecil-kecil, brand ni Aurita F3. Okay, korang boleh beli model ni memang sedap guna. Nak cat best, nak clear pun best. Okay, so dia punya semburan halus juga walaupun dia murah. Buat 3-4 layer sampai betul-betul dia cover. Tak perlu nak terus tebal. Okay, okay guys, macam ni dia dah full cover hitam. Okay, lepas 3-4 layer, dia akan macam ni Alright guys, settle warna hitam. So lepas ni kita akan lanjut next part lah. Kita masuk kristal. Okay, sebab aku nak buat ada bintik-bintik kristal dekat inner ni. Okay, so korang follow tengok step dah. Alright. Okay guys, untuk part kristal ni kita bancuh dengan thinner 2K. Tak perlu pakai banyak pun, just 3-4 sudu Okay, so kita akan bancuh sekali dengan clear dan hardener untuk kita dapat lapisan kristal tu. Dia sekali dengan clear. Okay, kemudian kita masuk dengan clear sikit untuk bagi lapisan ni dia tebal sikit, sebab kristal ni dia kasar. So kita tambah dengan clear. Clear ni nisbah 2:1. So kita akan buat hardener sikit lagi. Okay, okay, kemudian masuk hardener. Aku pakai hardener Vicroom. Hardener Nippon aku habis, so dia tak ada masalah sebab dia memang untuk clear. So 2:1 tadi 80, ni kita isi 40. Okay, alright. So kita masuk lapisan kristal kristal campur dengan clear. Alright, so buat sampai dia cover full inner Okay guys, so macam ni keadaan dia bila kita dah clear campur dengan diamond. Okay, so ni dah kering dah. Lepas ni kita punya kerja, kita kena gosok. Okay, ni memang nampak kilat cantik
Dia cantik sebenarnya. Cuma kalau kita pegang betul-betul, dia still ada magnet diamond tu yang tertimbul. Okay, dia tak tenggelam dalam clear. So kita akan gosok dulu. Aku akan guna kertas pasir 800. Kita bagi kesat licin semua. Kemudian kita akan clear lagi sekali . Okay, macam ni pun dah cantik sebenarnya. Cuma kita boleh nampak dia ada kesan magnet timbul. Alright, so aku nak gosok dulu, baru kita finishing pakai clear 2K yang tak ada campuran apa clear 2K solid. Kita bagi dia betul-betul licin right. So korang follow tengok. Okay guys, pakai saya 800 800 atau 1000 macam aku guna 800 je, dia cepat sikit dia makan untuk ratakan permukaan clear ni. Okay, kalau 1000 dia lambat sikit 800 pun sesuai untuk gosok. Kita nak matikan clear ni, nak bagi dia licin, right. So pakai 800 kita boleh start gosok Okay, sini boleh nampak dia jadi macam kulit limau bila ada magnet tu. Sebab tu kita kena gosok dan licinkan betul-betul. Alright, so kita gosok, jangan sampai dia bocor pergi ke permukaan asal. Okay, kita layang-layang untuk bagi dia licin. Macam ni rupa dia bila kita dah siap gosok. Ni aku dah siap lap aku dah siap lap dengan wet remover. Okay, so ni keadaan dia permukaan dia nampak kesat. Okay, yang dia kilat sikit-sikit ni tak ada masalah. Kalau kita gosok tak rata ke apa, just kita nak haluskan bahagian yang ada kristal ni je. Okay, so bila dah macam ni baru kita akan naik clear. Dan kita tengok finishing dia bila dah naik clear macam mana. Right, so nampak dia rata. Okay, okay guys, aku pakai clear ni 9600 Nippon. Okay, so aku buat dalam 80 dan hardener dia 40. Okay, aku buat sukatan macam tu Okay, so 80 clear, 40 hardener. Right, so kat sini boleh nampak ni sebelah ada 2, ni sebelah 1. Okay guys, untuk clear ni aku still pakai gun yang sama ni model Aurita F3. Okay, nozzle dia 1.0. So memang cun untuk clear, right. Untuk clear barang-barang motor memang ngam right. So kita boleh start clear. Alright guys, boleh mula. Setting angin lebih kurang 25 PSI Okay, tak payah kuat sangat. So kita boleh mulakan cat Alright, ni first layer tak perlu terkejar-kejar. Kita buat relax-relax untuk clear. Kita bagi dia kering sikit, kemudian kita layer kedua.
Okay guys, Alhamdulillah, ini hasil finishing dia macam ni. Alright, kilat dan puas hati lah sebab dia licin. Okay, so boleh nampak dia punya magnet diamond tu. Lagi banyak korang letak diamond, lagi tebal lah dia punya diamond tu, nampak lagi rapat. Okay, so tu je daripada aku video ni. Sekian, jangan lupa subscribe, like dan share. Thanks for watching, dan harap bagi panduan lah dekat korang untuk dapatkan hasil finishing inner kilat macam ni. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.